Lagi dengan kalau nak pergi beli baju raya ke apa semua tu, kantoi nanti, Mat. Masya Allah, dan ranjau punya. Ya. Oh, semalam saya tipu abang ajak Moreh buat tak mau keluar. Memang lemat. Orang bulan-bulan puasa ni fokus kat beribadat, bukannya fokus kat lepak. Tapi 10 malam lah kita ni ya, kita puluh dah bang, puluh lah Tok Qadar. Ya ke? Ha. Awak kira hang punya kerja tu waktu time 10 malam akhir lah. Dah Tok Qadar bang. Awal-awal ni hang tak nak kerja lah. Awal-awal ni dia lebih pada nak Moreh tu. Lepas tu nanti Tok Qadar. Dia bukan macam tu, Mat. Dia. Bukan awal ke lambat ke ujung ke, hang kena betul-betul fokus daripada awal ni. Lagi kalau dah hujung-hujung bawah nak fokus, lagi dengan kalau nak pergi beli baju raya ke apa semua tu, kantoi nanti, Mat. Alah kali tak buat tau. Last sekali hang tersadai. Tapi lah saya tarawih Tarawih je. Lepas tarawih tu yang Moreh tau. Lah hang tak mula lagi. Hang nak fokus dekat 10 malam akhir. Bila hang dah buat 10 malam akhir tu, mesti hang balok je, Mat. Mesti kantoi punya. Betul ya? Betul. Baik tu orang suruh berlatih awal. Tapi tak boleh lah saya akan berlatih awal aku tu. Okey. Kalau aku tu Moreh kena buat siang lah. Okey.